Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam video ni saya akan ajar ataupun tutorial. Video ni ada tutorial macam mana nak buat landing page yang konsep dia macam ni. Atas ni kita bagi benda percuma dan bawah ni ialah iklan produk anda. Okey, produk bayar ke apa ke lah. Kat sini lah iklan anda. Contohnya macam ni. Ini apa yang saya buat. Atas ni produk percuma, saya bagi ebook percuma. Ke bawah ni ialah iklan. Bila klik yang ini dia download ebook yang saya nak bagi tu yang percuma, yang kemudian kat sini bila dia klik dia akan bagi dekat iklan. Alright, so saya akan tunjukkan kepada anda macam mana kita boleh guna kaedah ni. Kita guna blogspot dia. Okay, so pergi dekat blogger.com dan kemudian daftar kalau perlu ada account ataupun anda login sahaja. Okay, sekarang kita nak buat blog baru. Mungkin kalau akaun baru anda mungkin dia lain sikit, tapi basically konsep yang sama je. So kita pergi new blog. Okay, kita pilih yang simple dynamic view. Lepas tu kat sini ebook percuma. Okay, ebook percuma, tajuk terserah pada anda lah. Okay, apa-apa tajuk. Saya nak bagi satu ebook percuma ni, tajuk dia mana? Ni tajuk dia. Okay. Address apa sajalah. Ebook percuma 1, 2, 3, 4 ABCDE. Okay, kita tengok available tak? Okay, available. Create blog. Okay, dah siap tadi. Alright, dah sudah. Kita klik pada new post. So, anda letaklah kat sini. Kita centralize semua benda. Tajuk ebook. Lepas tu gambar ebook. Okay, ini kat sini gambar ebook cuma. Kemudian link ebook. Okay, kemudian bawah ni kita buat line sikit. Iklan anda. Okay, iklan ni boleh letak banyak lah iklan anda. Jadi saya sarankan fokus pada satu produk saja. Okay, tapi satu produk anda nak buat gambar lain-lain tak ada masalah. Okay, so tajuk ebook. Okay, ni tajuk ebook kita. Gambar ebook, saya upload gambar from ni. Okay. Okay, so ni gambar ebook saya. Okay, kemudian link ebook. Klik sini untuk download. Okay. So letak link. Okay, ebook yang saya buat ni saya upload dekat mediafire.com. Okay, anda boleh upload anda punya link mediafire.com dan kemudian anda dapatkan link dia. So copy link, kemudian linkkan saja direct kat sini. Okay, open this link in new window. Copy. Alright. Okay. Alright, so kita dah siap bahagian yang tawaran percuma kita. Sekarang kita nak bagi tawaran berbayar. Okay, so ini iklan. Okay, iklan apa-apa produk anda lah. Okay, so kalau produk anda tu contoh sekarang saya tengah promote produk ni. Okay, apa saya buat, saya screenshot je lah. Screenshot dan saya upload dekat
imageo.com. Copy image location. Alright, nice. Okay. So saya letak gambar. That's selected. Okay, saya nak besar. Lepas tu sekarang saya nak linkkan ini dengan link produk saya. So saya linkkan dengan ni. Ini link website yang saya nak promote. Oh, sorry. Okay. So kita linkkan. That's to situ. Okay, saya punya URL di sini untuk info lanjut. Okay. Alright. So atas ni iklan percuma saya, so bawah ni iklan produk saya. Okay, apa-apa sajalah sebenarnya kat sini boleh. Letak gambar ataupun letak tulisan saja kalau anda nak. Okay. Alright, dah sudah. Klik save, klik publish. Okay, sekarang cuba anda view blog. Okay, dah sudah, betul lah tu. Okay, so kita test link. Kalau klik sini, dia akan buka download ebook free. Kalau sini, dia akan pergi kat link yang saya promote. Okay, betul tak? Okay, kalau betul, dah settle. Alright. So, apa kita akan buat? Kita ambil link blog ni. Dan kemudian, kita buatlah marketing. Sebab kita nak bagi benda percuma lagi senang. So, kita cakap, siapa nak download ebook percuma, tajuk dia yang ini. Okay, siapa nak download. Alright. Dan kemudian, jika berminat, sila komen nak. Itu contohlah. Okay. So, nak promote benda percuma lagi senang. So, apa anda buat ialah dapatkan orang masuk kat dalam landing page ini. Diorang akan masuk dan diorang akan klik nak download ebook free tu kan. Tapi pada masa yang sama, diorang boleh tengok kat sini. Okay. Ataupun, ada cara satu lagi ialah, benda yang sama je, cuma susunan dia. Okay. Kita buat. Okay. Dekat, yang ini yang kat atas, bawah ni yang percuma. Download ebook percuma di bawah. Okay. Alright. Ataupun anda sandwichkan atas yang berbayar, atas produk anda tadi tu, anda sandwichkan atas ada, bawah pun ada. So, diorang dua kali ni, so diorang akan klik untuk tengok lah. Okay, so simple je kan? Macam mana cara nak buat landing page. Nah, landing page ni kita guna letak ebook percuma. Alright, mungkin anda ada persoalan macam mana nak dapat ebook percuma ni. Okay, ada dua cara. Satu, anda buat sendiri ebook percuma anda. Panduan anda, tulis ebook sendiri, compile jadi PDF, kemudian upload. Ataupun anda boleh search je dekat Google. Anda search free PLR ebook. So kat sini anda cubalah search cari tajuk-tajuk ebook yang menarik. Ada yang percuma, ada yang berbayar. Tak kisahlah, serah pada bajet anda. Okay, so itu cara untuk dapatkan inilah. Okay. So cuba kita tengok, cuba kita view. Alright, simple je kan? Okay, itu saja untuk video tutorial ni, cara nak create landing page untuk bagi ebook percuma. Okay.